Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud, hendaklah kalian memakai celak dengan menggunakan batu celak, iaitu al-ismud ketika hendak betul. Sebab hal itu dapat memperkenalkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Ali. Kami, warga Jabatan Ali Ni nampak ni, Pak. ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada sini dia tu abang. Daripada sini. Jadi sebagai Hakim, ini mengucapkan selamat hari putri kepada semua ahli Mana mau pergi tengok ni? Tu, dia terpapar daripada situ. beri 1,001 Abang ni tak tahulah dia punya bapa dia. pulang ke kampung Dia halaman. musik kat sini. Selamat Haji Putri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.